Assalamualaikum kepada semua pejuang-pejuang jentera purba. Okey guys, selamat datang ke YouTube channel saya, Carol Speedster. Okey, hari ni saya akan kongsikan sedikit berkenaan kepada player-player yang ada masalah setting carburetor dengan spek yang bukan spek standard lah, spek yang atas 52mm. Okey, kebanyakannya baru-baru ni ada yang WhatsApp saya, set carburetor tak ngam semua. Bila saya minta video ataupun minta gambar, saya tengok ada problem di bahagian carburetor. Okey guys, dekat sini kan saya akan kongsikan sedikit part-part part-part yang kepada anda yang modified ataupun ubah suai motosikal kepada spek yang lebih tinggi. First kali kita tahu kepada player-player akan tukar carburetor lah. Bila tukar carburetor kepada Yamaha, tak kisahlah Yamaha Sport ke SS ke, first kali kita perlukan intake. Intake yang biasa digunakan iaitu intake penyambung, yang anda boleh tengok macam dalam gambar ni. Okey, yang biasa digunakan, kerap digunakan oleh player-player. Dan saya showkan, saya tak galakkan, saya show untuk tidak menggalakkan pakai jenis yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia akan bocor di bahagian tepi dia. Di tepi dia bocor, lepas tu kita susah nak set. Kan kita tak dapat macam spek yang kita nak. Ini disebabkan kebocoran. Okey, saya pun ada order satu intake daripada Indonesia yang mungkin anda juga tahu, dan saya ingin berkongsikan dengan anda. Okey, iaitu intake dia seperti ini. Okey guys, intake dia seperti ini. Kenapa saya showkan yang anda semua wajib ataupun harus memakainya intake seperti ini? Sebabnya kalau anda boleh lihat di bahagian sini, dia tidak akan bocor sebab kita akan clamp. Kita akan clamp dekat sini dan kita masukkan carburetor di sini, dan kita akan clamp di sini juga. Jadi dekat sini, kebarangkalian nak bocor tu agak rendah ataupun tidak bocor sama sekali di kawasan sini. Kan, di kawasan sini. Tapi ini ialah kita beli di Shopee ataupun order di Indonesia. Jadi dia tak berapa cantik, tapi didatang dengan clamp ni. Itu yang bagusnya, didatang dengan clamp ni. Ini intake dan dia punya hose vacuum dia. Okey, untuk spek ni, dia boleh buat pemilihan sama ada kita nak ruangan dalam ni 26mm, 28mm, 30mm, 32mm. Kan macam saya ni, saya pilih, tak silap saya ni 30mm untuk masuk carburetor RZ di sini. Untuk masuk carburetor RZ di sini, dia boleh pelbagai saiz. Tapi cumanya saya nak review sikit lah ni. Okay, review sikit. Kalau kita dapat ataupun anda beli order di Shopee ataupun di mana-mana platform, anda perlu kemas kini balik. Sebabnya bila saya tengok, saya menilai sendiri, dia finishing dia tidak begitu halus seperti yang kita nak. Okey, kalau anda lihat di luar sini, di dalam sini gambar ni, okey, saya cuba fokuskan. Okey, anda boleh lihat sini di dalam ni ada kesan-kesan macam dia punya cast iron tu yang tidak, finishing dia tak berapa cantik. Jadi dia akan menyekat flow arus di dalam ni. Jadi anda perlu pottingkan di bahagian dalam untuk membersihkan, melancarkan. Dan anda boleh lihat di bahagian sini juga, getah ni lebih besar daripada sini. Jadi kita boleh buang 2 hingga 3mm untuk dapatkan performa yang agak cantik. Okey, untuk di bahagian dalam pula, anda boleh lihat kesan-kesan. Dia punya finishing ni tak bagus. Anda perlu potting. Tapi bagi saya ini pun dah cukup memadai dah. Kerana apa? Kerana kalau kita nak buat sini, nak tempah pun agak mahal. Macam sebelum ni saya ada custom. Jadinya saya intake
yang racing yang ada telinga kiri kanan tu saya potong, saya masukkan cincin, buat macam ni. Tapi kosting dia agak tinggi, macam ni bernilai di bawah RM50 sahaja. Tapi finishing ni kita perlu buat lah macam tu. Jadi ni kat sini pun bila saya sukat kat bahagian tapak ni, anda boleh lihat tapak ni dia tidak rata. Jadi kita perlu skin balik bagi rata untuk mengelakkan kebocoran. Jadi saya sarankan kepada pengguna-pengguna SS ke Yamaha Sport ke untuk memakai intake jenis ini. Cuma saya tak jumpa lagi yang player Malaysia ataupun company Malaysia sendiri yang mengeluarkan intake macam ni. Sebab kalau intake ni ada buatan Malaysia, saya rasa saya boleh berkomunikasi, boleh berkomunikasi dengan pihak pengilang tersebut untuk membuatkan ini lebih kemas. Macam ni kita terpaksa kemaskan balik. Jadi ini mungkin modal, skim, potin semua anggaran dalam RM50 macam tu. Tapi bagi saya berbaloi. Kenapa saya sarankan pakai ini? Kenapa tidak memakai yang intake jenis kodok? Biasa kita tengok frog intake apa dah dekat dalam Shopee tu, kerana intake tu sesuai untuk spek yang pakai piston 59 dan ke atas. Boleh kalau kita pakai 54 dan ke atas, tapi kita kena pakai revolve standard. Tapi saya showkan kalau macam intake jenis frog tu memanglah bila kita pakai nampak garang, nampak gempak. Saya pun dah pakai dekat kedua-dua jentera saya intake frog tu, tapi dia punya kemas kini dia tu memang betul-betul memakan modal. Sebab dengan dia punya flow dalam ni kecil, kita terpaksa potin bagi besar. Dengan dia punya skru 4 revolve tu tak berapa sekata, kita terpaksa buat tapak skru balik. Kepada player-player yang pernah pakai akan faham lah, tak ada istilah PNP, kita kena custom. Okey, berbalik pada intake ni tadi. Okey, di sini saya check dekat kawasan sini kemungkinan besar akan bocor kalau kita ambil, sebab sini pun boleh goyang-goyang. Boleh goyang-goyang, jadinya untuk angin akan boleh keluar. Jadi kat sini saya akan gam dengan gam batu balik untuk mengelakkan kebocoran berlaku. Jadi bila intake ni kita dah skim, kita dah potin sesuai untuk spek 54 dan ke atas. 54 dan ke atas. Tetapi kalau untuk pakai 52 tu tak digalakkan, sebab 52 karburator SS standard pun sudah memadai. Ini untuk 54 dan ke atas. Kita boleh pakai karburator 125, RZ, Powerjet, dan terpulang pada setting anda semua. Okey, itu berkenaan tentang intake. Okey, satu lagi, bila kita dah ada intake, kita mesti ada kawan intake dia. Iaitu apa? Ini pun saya order di Shopee Indonesia juga. Okey guys, iaitu apa dia? Revolve, rumah Revolve CNC guys. Rumah Revolve CNC. Kenapa saya pilih untuk memakai, untuk spek baru saya ni, saya memakai untuk Revolve CNC. Ini disebabkan bila saya mengkaji, bila saya tidur malam, saya nak pilih spek yang buat simple, yang kemas kini simple, tidak bocor, tidak memeningkan kepala, dan sesuai untuk digayakan dengan spek-spek yang saya buat. Okey, ini disebabkan intake CNC ni berbeza kalau hendak dibandingkan dengan intake rumah Revolve ni. Sesuai dengan spek saya, ini disebabkan CNC untuk masuk Revolve RAZ ataupun 125. Kejap ya, saya akan buka ni untuk jelaskan anda semua ya. Sekejap. Okey, bila anda beli, anda akan dapat rumah Revolve CNC. Memang cantik. Memang cantik lah. Kalau bagi saya, memang dia punya finishing cantik dan harganya pun menarik. Memang cantik. Permukaan yang rata, lubang intake, lubang Revolve yang besar, dan
saya tengok ni pun saya banyak lagi, saya rasa saya boleh memperbarui ataupun mengemas kini agar performance dia lebih tinggi. Macam ni standard, maksudnya CNC standard daripada pihak pengilang. Saya rasa banyak lagi yang saya boleh buat. Okey, kita dapat rumah revolve. Okey, kita unboxing guys. Okey, saya keluarkan satu persatu. Okey, dia punya revolve, daun revolve dia. Ini material pun agak tebal, keras. Okey, mungkin saya akan jelaskan lepas ni. Okey, intake apa, revolve apa yang sesuai. Okey, dia punya plate tutup revolve tu. Okey, dekat sini pun saya pun dah boleh nampak skill apa yang saya nak buat dekat sini. Mungkin akan jadi 2 state, 3 state. Okey, itu kemudian. Okey, dan skru 2 serta washer 2. Washer 2 ni. Okey guys, cukup membadai. Okey, kenapa saya memilih untuk memakai intake revolve jenis CNC ni? Sebab bila saya scroll Shopee, saya scroll Facebook, scroll YouTube, kan, kita cuba, apa orang cakap, cuba mencari ilmu, bertanya pada sana, bertanya pada sini. Okey, ini disebabkan revolve RZ ataupun 125 ni, ini amat penting. Sebab apa? Sebab revolve ni memain peranan untuk spek-spek yang besar. Okay, anda boleh lihat kedudukan dia macam ni, dan kita akan masuk dekat sini. So kedudukan dia lebih cantik dan menarik seperti kita pakai revolve RZ. Jadi saya rasa saya tak perlu pakai V-Force atau sebagainya. Untuk spek saya ni, saya tak tahu nak buat spek apa. Saya akan fikir-fikirkan kemudian piston size berapa jadinya. Tapi bagi saya ini amat penting. Kenapa? Mungkin CNC ni bagi saya dia buat untuk memudahkan player-player untuk buat pemilihan revolve tersebut. Okey, kalau untuk player-player SS ataupun Yamaha Sport, untuk buat pemilihan revolve, kita tak ada begitu banyak pilihan. Kalau kita pakai rumah revolve yang standard, saya panggil ni rumah revolve yang standard. Kenapa? Rumah standard SS ada 1, 2, 3 lubang. Lepas tu kita akan poting ni bagi tajam, poting sini bagi tajam, bagi besar. Sebesar-besar mana pun, kalau revolve sendiri tidak support, kan, ketebalan revolve ataupun material revolve tidak support untuk spek tersebut, dia akan pecah. Revolve ni sendiri akan pecah dan terlalu lembut. Seperti anda semua tahu, revolve dijual di pasaran Malaysia, revolve SS standard ya. Revolve SS cutting standard. Maksudnya yang revolve SS tapi yang resin, kita tak banyak pemilihan. Kita ada carbon, kita ada standard, kita ada besi. Jadi carbon pun tak banyak pilihan. Maksudnya keluaran-keluaran yang biasa je bagi saya, macam contohnya Apido, Arata, kan. Jadinya pemilihan tak banyak. Lepas tu bila kita pakai, dia pecah, sompeh, crack di bahagian sini, crack di bahagian sini. Bila kita pakai spek baru, kita pakai spek 56, 57, dah pecah. Jadinya bila revolve tu sendiri agak lembut. Mula-mula masa kita pasang mungkin revolve tu keras, tapi bila dah injap masuk, injap keluar, sedut keluar, lama-lama dia jadi lembut. Jadi dekat sini saya pun fikir macam mana yang untuk lebih mudah. Jadi saya scroll, saya jumpa CNC ni. Saya pun amat bersyukurlah kerana orang Indonesia dah keluarkan ni. Jadinya untuk revolve ni kita tahu, macam saya bukan sekadar main 2 stroke Yamaha Sport, SS, tapi saya juga main RZ 125. Jadi kita tahu revolve ni sesuai digantikan dengan RZ ataupun 125. Untuk 125 ataupun RZ revolve dia yang aftermarket racing terlalu banyak.
Terlalu banyak memang puas hati. Tidaklah terlalu banyak berlambak-lambak, tapi bagi saya pemilihan yang tepat. Contoh, kita pakai Revolve yang harga dia pun agak tinggi dan berkualiti. Macam sebelum ni saya ada buat spec 125, kan, piston 60, macam tu. Kita boleh pakai Revolve jenis Boysen. Macam ni saya akan gantikan dengan Boysen dan berbaloi. Bagi saya amat baloi dengan Boysen yang 2 stage. Jadinya kita tak akan pakai ni, kita akan pakai Revolve saja. Saya akan customkan ni untuk dapat performance yang menarik. Jadi dekat sini saya rasa memang terbaiklah orang Indonesia menghasilkan Revolve SS ataupun F1ZR, kan jenis CNC macam ni. Sebab kita tahu macam ni pun kita boleh lihat di sini. Bila saya letakkan di sini, banyak lagi ruang-ruang untuk saya buka lebih besar. Macam ni kita tak nampak, tapi di belakang ni, makin di kawasan sini, banyak lagi, lebih kurang 1 mm kita boleh buka lagi. Jadinya saya rasa amat puas hati. Untuk spek, kalau kita pakai Revolve ni, dan kita pakai rumah Revolve CNC ni, dan kita pakai Revolve ni jenis Boysen ataupun jenisnya aftermarket, yang saya nak cakap dia punya jenama pun saya tak nak lah, nanti kita takut saya mempromosikan. Tapi salah satunya adalah Boysen. Saya tekankan Boysen. Kalau untuk pakai yang jenama murah sikit, kita boleh pakai jenama OKO, kan, itu pun berbaloi. Kita boleh cuba try and error untuk satu persatu. Okey guys, saya sarankan kepada anda player-player SS di luar sana, boleh pakai Revolve jenis CNC macam ni. Mungkin anda dah pakai, tapi ni saya buat satu video untuk kongsikan dengan anda semua. Jadinya untuk player-player SS ataupun Yamaha Sport, dua part ni cukup memadai untuk up spec jentera anda semua. Jadi tidak perlu anda memikirkan kebocoran bila anda WhatsApp saya, player-player WhatsApp saya, Rul, timing tak lekat lah, bila enjin panas timing mati. Jadi saya nak diagnosis anda punya motor pun agak susah. Sebab bila saya cakap, Rul, karburetor baru, Revolve dah tukar baru. Jadinya bila macam tu, kekerapan untuk bocor tu tinggi bila anda pakai jenis intake yang jenis telinga tu. Intake yang jenis telinga. Jadi amat bersyukurlah kerana ada keluarkan jenis intake macam ni. Tapi hanya perlu potin, kan, perlu dikemas kini, kan, keluarlah modal sikit untuk dapat hasil yang menarik. Janganlah anda dapat anda terus pasang. Janganlah macam tu. Tengok balik, kaji balik. Kan kita ni dunia modifikasi, tak ada istilah PMP. Kita two stroke memang tak ada istilah modifikasi, tak ada istilah PMP. Semua modifikasi. Kan bukan saya nak comparekan dengan 4 stroke mungkin anda beli setting sikit pasang. Macam ni banyak bermain dengan potin. Kalau kita flashback 20 tahun yang lalu pun, pada otak-otak yang sebelum ni pun, semua buat daripada barang-barang sendiri. Jadi kita perlu modifikasi. Bukan macam 4 stroke sekarang. Kalau 4 stroke sekarang, contoh Y15 ataupun Y16, akan nak up spec, just beli combo, crankshaft, throttle body, head block, cam. Orang cakap beli dan PMP saja. Tapi kalau macam kita ni, kita perlu yang kepada player-player yang tega 2 stroke, anda perlu beli dan custom balik. Contohnya lagi satu, untuk vacuum ni, kepada anda yang modifikasi, jadi kita boleh modify vacuum ni. Kalau kita buat minyak tu direct tanpa pakai vacuum hose ni, kita boleh buat dia jadi yang yang ada tong botol tu, saya dah lupa. Kalau double R kita panggil RIS, kan, secondary air system, SAS tu, kan, yang ada botol tu. Kita boleh customkan dekat sini, lebih jimat. Kita boleh beli yang 125 punya ke, kita boleh beli yang RZ punya ke, tak kisahlah, custom ke, kita boleh letak kat sini. Yeast namanya, kat situ. Ini pun boleh custom ni. Tengok dekat sini 1001 skill, kan, kita boleh lontarkan dekat sini.
Bukanlah 1001 skill, pelbagai skill lah kita boleh letakkan pada intake ni. Kepada yang memang kaki modify akan tahu. Tapi bagi saya dah review ni, item ni, jadi anda semua tidak perlu ragu-ragu. Kan, kalau tanya pada saya sarankan untuk spek yang 5-4 dan ke atas, dua perkara ni, dua part ini cukup memadai. Untuk Riva pula bergantung pada bajet anda dan spek anda. Kalau macam cakap macam ni standard. Okey, sekadar saya kalau untuk 5-4 pun sudah memadai. Kalau dah masuk 5-6, 5-7 boleh pakai yang jenis OKO ataupun macam-macam lagi lah Riva yang ada 2 stage yang buka macam ni. Lepas tu satu lagi dia akan buka lagi, sini ada petak, macam-macam. Cuma try and error saja. Kan. Jadinya dengan sini saya kongsikan dengan anda semua agar anda tidak terkeliru. Jadi tidak dalam buat pemilihan untuk mencari intake ataupun revolve yang sesuai untuk spek 54 dan ke atas. Kan, tapi ini untuk bahagian intake, bahagian exhaust, bahagian head block. Nanti kita akan kongsikan di video-video yang akan datang. Okay guys, jangan lupa like dengan subscribe YouTube channel saya Cairo Speedster dan follow Facebook saya untuk video-video yang menarik yang akan datang. Okay, hati-hati pada musim banjir ni semua. Okay guys, Assalamualaikum.